Bos, boleh tak ajar cara bawa kereta CVT naik bukit? Nak tahu macam mana nak tekan bila, nak lepas throttle bila. Sebenarnya komen ni dah lama sebenarnya. Kalau korang tengok tarikh kat bawah tu 2024. So, tahun ni baru berkesempatan untuk menjawab. So, betul, naik turun bukit ni memang ada dia punya skill dan juga cara pembawakan dia. Dia bukan korang bawa kereta macam biasa je, dia ada cara dia. So, main lah sini aku cerita lah macam mana tip naik dan turun bukit. Nombor 1, guna S-Mode bila perlu. So, macam Honda City ni, dia memang ada lah dia punya sport gear tu. So, gear S-Mode tu memang sesuai lah untuk naik dan turun bukit. Sebab dia dapat kekalkan RPM tu tinggi sikit untuk bagi kereta korang ada kuasa. Lagi satu, dia dapat bantu juga untuk mengelakkan korang punya CVT tu tergelincir. Sebab macam CVT ni macam korang tahu, dia akan sentiasa mencari cara untuk efisienkan pergerakan. Tapi kalau setakat bukit tu landai je kan, tak berapa nak tinggi, korang guna gear D pun boleh, tak ada masalah. Nombor 2, tekan throttle dengan stabil. Korang jangan nak main-main pedal je. Kejap tekan, kejap lepas, kejap tekan, kejap lepas lah. Memang rosak lah. CVT korang akan keliru nanti. Mana ratio yang dia nak pegang. Korang tekan throttle tu perlahan, lepas tu baru korang boleh lepaskan perlahan juga. So dekat situ dia boleh longgarkan sikit lah. And then nombor 3, elakkan enjin mengaum. Dia ni selalunya jadi sebab kereta tu berat ke ataupun tak cukup kuasa. Sebab tu dia bunyi tu. Kalau korang tengok RPM korang tinggi kan, 4000 ke 5000 tu, tapi kereta still tak jalan, korang cuba lepaskan throttle tu and then korang tekan balik. So benda ni boleh bantulah CVT tu lock balik dekat ratio yang sesuai. Nombor 4 ni, korang jangan lenjan sangat. Nampak je bukit tu curam, korang tekan full throttle. Memang mengaum lah. Bila korang tekan full throttle tu, CVT paksa diri dia untuk turun ke ratio yang paling rendah. So benda ni boleh membuatkan tekanan pada steel bed dan juga puli tu menjadi tinggi. Tu boleh menyebabkan kerosakan lah pada sistem puli dan juga steel bed korang. Ikutkan boleh je korang tekan, tapi jangan selalu. Nombor 5, turun bukit gunakan gear S ataupun L. Yang ni selalu orang buat. Turun bukit je mesti korang meluncur kan. Tapi sebetulnya korang tukar gear S ataupun L, dia akan dapatlah kurangkan pressure dekat brake tu. CVT korang pun takkan rosak nanti. So beban downhill tu tak ada 100% kat brake dan brake korang pun tak adalah haus. So cuba korang terapkan 5 benda ni. InsyaAllah bila korang nak berjalan pergi naik turun bukit, gearbox CVT korang dan juga kereta korang mesti turun dalam keadaan yang elok.